sejahtera kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudi hadir pada malam ini. Jadi malam ini kita ada lebih kurang 20 orang. Tak ada masalah pun, walaupun taklah ramai macam setengah minggu tu, tapi tujuan kita buat program ni pun dia bukanlah untuk mencari crowd, tetapi dia siapa yang berminat join lah. Kalau siapa yang ada kelapangan join lah, macam tu lah. Jadi tak ada masalah pun kalau tak ramai. Saya tengok ada yang makin on the way masuk. Saya cuba share slide dulu. Jadi insyaAllah kita akan cuba habiskan dalam masa mungkin dia kalau ikut maksimum sejam, tapi saya rasa tak, mungkin tak sampai. Bergantung kepada macam mana kita punya perjalanan pada hari ini. Jadi minggu ini adalah minggu yang ke-7. Kita pun tak sangka juga Santai Rabu ni boleh sampai ke minggu dah ke-7 dah. So insyaAllah sekarang ni kepada yang baru join, jadi nama saya Nur Syahizat bin Shuaib. Saya merupakan seorang pensyarah dalam bidang kejuruteraan mekanikal, tetapi dalam masa yang sama juga saya berminat dalam bidang kita kata menggunakan tool untuk education ni lah. Maknanya education maknanya untuk peringkat universiti ataupun di peringkat sekolah, mana-mana pun insyaAllah boleh lah. Okey, jadi untuk malam ni kita akan tengok satu topik yang saya rasa menarik. Saya rasa topik ni mungkin ramai yang akan amalkan dan gunakan, iaitu kita nak membina soalan berdasarkan aras TP dan juga Bloom's Taxonomy. Jadi sebenarnya TP ni adalah untuk yang berada di sekolah lah. Saya rasa ada setengah orang lecturer yang mungkin muda-muda yang tak ada anak dekat sekolah, mungkin mereka tidak pernah tahu apa itu TP. Saya pun tahu TP sebab saya pun tak ada anak sekolah lagi, tapi sebab saya terlibat dengan projek pemulihan di negeri Perlis, di negeri Kedah kan, banyak kita buat modul, jadi kita tahu sikit lah TP tu maksudnya dalam macam mana kan, walaupun tak sepenuhnya. Jadi sesi malam ni juga bersama dengan Advance Energy, kita adalah daripada komuniti pendidik moden lah, iaitu grup TikTok yang grup WhatsApp dan juga akaun TikTok yang saya buat, yang mana ini untuk kita sama-sama belajar lah. Dan kita juga open lah kepada siapa-siapa lepas ni kalau nak berkongsi ke, bolehlah datang bersama-sama dengan kita kan. Sebab Santai Rabu ni kita nak cuba buat satu amalan yang mana saya kenalkan diri dulu lah sama-sama yang ada yang baru join. Jadi nama saya Nur Syah, ataupun siapa yang pernah kenal saya dengan nama Syah Kang, mungkin sebab yang pernah membaca buku saya ataupun pernah baca cerpen ke, ataupun yang pernah berjumpa dengan saya di dalam bengkel. Sebab saya pengalaman dalam menulis ni daripada tahun 2008, menulis dalam bidang cerpen dan puisi. Dalam masa saya sebagai seorang pelajar engineering juga, saya dalam bidang sustainability lah, manufacturing sustainability. Dan saya juga terlibat dalam workshop yang berkaitan dengan education lah. Terutamanya bukanlah education pedagogi tu, tetapi education kaedah-kaedah untuk menggunakan tool, macam mana kita strategi untuk pelbagai kaedah menarik lah. Jadi itu diri saya secara tak langsung, secara cepat. Sekejap saya buka satu lagi ya. Alright, so untuk malam ni saya akan bercakap mengenai soalan lah. Alright, jadi Santai Rabu ni kepada yang baru join, saya perkenalkan sikit lah. Kita dah buat ni yang keberapa lah. Saya ni tak semua siri, kita dah buat 6, ni ada 5 saja. Jadi kita dah pernah buat Canva AI, kuis interaktif, belajar Z quiz AI, Woodwall. Minggu lepas kita buat seni prompting, 2 minggu lepas kita buat seni prompting. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat Advance Energy punya YouTube lah, sebab mereka adalah penganjur, jadi mereka buat naik. Jadi setiap satu tu dalam lebih kurang 40 minit macam itulah. Jadi boleh cuba ni. Dan untuk minggu ni, untuk bulan Oktober ni, dalam grup saya ada buat voting. Jadi ramai yang vote 2 topik ni lah yang paling tinggi, iaitu penggunaan Notion dan juga TP ataupun Bloom's Taxonomy untuk soalan. Saya sebenarnya terkejut juga sebab tak sangka pula ramai yang nak tahu Notion tu. Saya pun tahu Notion ni daripada saya belajar pernah saya ikuti bengkel dengan Prof Karim alias Abdul Karim alias. Lama dah rasanya, lalu beberapa bulan lepas. Jadi saya rasa Notion ni satu platform yang saya pun nak explore dan saya akan kongsikan bersama-sama lah. Saya pun tak pernah pakai sebenarnya, tapi bagus juga sama-sama kita explore dan kita dapat belajar lah. Jadi hari ni berkenaan dengan soalan So dah pukul 9 dan ada satu soalan. Kadang-kadang bila orang menggunakan AI ni, dia bertanya satu soalan, kenapa setiap kali dia buat soalan dia tak pernah
susah nak bagi dia ikut aras kefahaman yang kita nak. Jadi ini satu masalah lah sebab AI ni kita boleh guna, kita boleh tulis buat soalan peperiksaan apa semua kan. Tetapi lazimnya dia tidak kena dengan apa yang kita nak. Itu masalahnya. Sebab bila kita mengajar ni subjek, walaupun anda di sekolah pun saya rasa subjek ataupun topik yang anda buat tu dia akan ada aras yang tertentu kan. Mungkin pelajar sekolah A mungkin belajar pelajarnya pelajar cemerlang, yang ni pelajar yang lemah. Jadi kita nak ikut aras yang kita nak kan. Jadi soalan tu susah kita nak bagi sama. Jadi malam ni kita nak bagi satu tips yang mana kita buat aras soalan tu dia mengikut aras kefahaman yang kita nak lah, yang besar yang kita. Jadi kita tengok dulu sebab saya rasa ada yang dalam kalangan pensyarah malam ni yang mungkin tak tahu. Saya yang ni saya pun tak berapa familiar. Tapi saya pun ambil daripada laman web dan saya rasa insyaAllah betul lah. TP tu maksudnya tahap penguasaan. Jadi cikgu-cikgu kalau ada yang salah boleh beritahu lah. Mungkin ada yang saya tidak sebut, tetapi yang saya faham gitulah. Dan setiap subjek atau setiap topik tu dia ada definisi TP dia sendirilah. Ada definisi umum seperti dalam gambar rajah ni, definisi umum. Tetapi untuk dalam setiap subjek itu, setiap topik itu adalah pengukurannya. Maknanya dia panggil DSKP kan. Dalam DSKP tu ada tahap penguasaan. Yang mana tahap penguasaan tu dia akan menjelaskan TP tu berdasarkan apa yang saya sebut kat depan ni lah. Cikgu-cikgu betul ke cikgu? Yang kat depan ni saya takut saya ambil tak bila-bila punya yang outdated ke apa. Tapi TP1 tu tahu macam dia boleh ulang balik kot. Dia macam ingat. 2 tu macam faham. 3 tu dia boleh buat. 4 tu faham dan dengan beradab. Saya mungkin tak apa nak boleh faham beradab tu macam mana. Dengan adab terpuji, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mitali. Jadi bagi saya yang nombor 6 tu dia lebih pada innovation ataupun creation yang something like that lah. Dan tak salah saya, betul kan kalau saya salah, TP ni dia pun berdasarkan Bloom's juga, 1 sampai 6 kan. Mungkin dia di adapt untuk sistem pengurusan ataupun sekolah di Malaysia. Dia masuklah elemen adab dan sebagainya. Tapi ini yang umum lah. Yang ni yang umum. Jadi setiap subjek tu dia adalah pengukurannya. Yang ni lebih kepada macam the basics of everything lah. Alright, contoh lah. Okay, jadi siapa tak pernah tengok kan, mungkin ada lecturer ataupun admin dalam ni. Contohnya tajuk geografi ni. Geografi jadi 2.1 standard pembelajaran. Dia punya outcome dia. Murid boleh menjelaskan apa semua tu. Jadi dia adalah TP1 tu apa dia, TP2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang ini saya rasa cikgu-cikgu satu Malaysia akan gunakan lah. Contohnya cikgu subjek ini iaitu subjek geografi akan digunakan oleh semua guru geografi di seluruh Malaysia kan. Jadi adalah macam dengan aktiviti dan sebagainya. Jadi yang kita nak tengok ini, yang kita menariknya adalah ni lah, tahap penguasaan ni. Yang ni yang kita nak bagi soalan kita ikut 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 macam itulah. Alright, tu TP, pengenalan TP tu apa. Kemudian tuan-tuan pernah dengar tak? Siapa yang tahu OBE tu apa? Saya rasa cikgu-cikgu mungkin tak pastilah pakai ke tak kat sekolah. OBE cikgu pernah dengar? Pernah kot lah. Kau tak pernah dengar? Dekat sekolah adakah dia menggunakan kaedah ni? Sebab kami kat universiti, kebanyakan universiti Malaysia dia berasaskan OBE ni lah. Okay, Puan Sijah kata outcome based lah. Betul lah tu. Outcome based education lah. Saya tak pasti di sekolah, tapi kalau saya tengok cara dia tulis standard pembelajaran ni, maknanya dia outcome based lah. Outcome based ni maknanya macam dia mengukur penilaian pelajar berdasarkan apa yang dia boleh buat lah, learning outcome. Jadi hasil dia apa? Jadi untuk menuju ke hasil tu adalah pentafsiran, adalah dia punya nota, adalah dia punya kuliah dan sebagainya untuk mencapai learning outcome tu. Dan inilah yang sebenarnya kita bawa kepada Bloom's ni. Okay, Bloom's ni apa? Yang ni pun saya kadang-kadang ada saya ambil daripada ChatGPT, ada gambar ni, saya pun letak dia punya citation. Bloom's ni dia ada tahap utama. Dan kalau saya tak pasti adakah TP tu, tuan-tuan, TP yang sekolah tu dia berdasarkan yang ini. Kalau tuan-tuan boleh baca dan juga boleh faham. Dia mula dengan yang atas tu 6 lah, C6, C1 sampai C6, dia panggil macam tu lah. Remember, understand, apply, analysis, evaluate and create. Jadi dia punya level dia, kalau kami dekat universiti, kebanyakan universiti pakai konsep Bloom's ni lah.
ikut raja tu lah, pergi sini kata, betul lah. Maknanya mungkin dia dimurnikan untuk sekolah kot. Tapi kalau pakai yang ni, maknanya kita faham lah. Satu tu remember, dua faham, tiga tu apply, analyze, evaluate dan sebagainya. Jadi untuk Blooms ni, dia ada keyword-keyword dia yang dia akan menjelaskan apakah level tu, maksud setiap level tu. Okay. Maknanya maksud setiap level tu, contoh kalau remember ni, kalau tuan-tuan nampak lah dalam skrin ni, define. Jadi dia ada macam keyword. Bila kita buat soalan tu, kalau soalan exam, soalan quiz, kalau learning outcome tu adalah C1, jadi kita akan gunakan soalan mungkin definisi, ulang balik, ingat, jadi C1 lah. Tapi kalau level universiti ni, kalau peperiksaan C1 tu jarang lah. Sebab C1 ni sangat mudah, dia macam ingat balik je. C2 ni macam mana? Describe sikit. C3 ni apply. C5 ni dia kena fikir sikit. C6 jarang lah dalam exam. Ada tu ada tapi tak banyak. Kebanyakannya kalau saya C4 dengan C5 lah, analyze dengan evaluate. Dan dia panduan lah. Di manakah kita punya tahap? Adakah tahap kita nak minta pelajar kita sampai dia boleh buat? Dia belajar tu dia boleh buat. Jadi siapa yang dapat create ni C6 ni, dia sama macam TP6 lah kot. Dia macam boleh hasilkan sesuatu kan. Okey, tuan-tuan tahu lah, Bloom taxonomy ni sajalah lalang kita sembang. Dia ada 3. Dia ada connective, ada 2 lagi. Siapa yang tahu? Kalau lecturer saya tahu ya. Tapi kalau sekolah saya tak pasti. Kalau cikgu-cikgu, mungkin cikgu-cikgu pun tahu. Bloom taxonomy ni dia ada 3 bahagian. Dia ada cognitive, yang kita tengok ni cognitive lah. Iaitu pengukuran aspek kognitif. Tapi dia ada 2 lagi. Yang tuan-tuan pernah tahu. Dia mula huruf P dan juga dia mula huruf A. Siapa yang nak teka? Tak ada hadiah apa-apa lah. Kognitif ni maknanya pemikiran kita. Dari segi senang cerita, dia adalah aras pemikiran lah. Okey, betul. Panggil sini lagi ya, bagi ketahuan. Okey, efektif, psikomotor. Efektif lebih kepada something yang saya kepahaman saya lah. Saya pun mungkin ada yang saya tak tahu. Efektif ni lebih kepada macam social, that kind of things lah. Efektif kan. Psikomotor ni paling senang lah faham lah. Dia adalah dari segi motor halus atau motor kasar. Macam mana kita, kalau lab, eksperimen, selalunya kita akan guna P lah. A tu efektif, P tu psikomotor, kognitif ni C lah. So hari ni kita nak tengok C lah sebab kita berdasarkan soalan exam kan. Soalan exam jarang lah dia ukur C atau P, psikomotor, sebab exam ni bertulis. A pun jarang lah sebab dia selalunya A ni, efektif ni diukur melalui benda-benda macam projek, macam presentation kan. Kalau psikomotor ni eksperimen, lab test kan. Contoh subjek ni, subjek pembisinan. Ini adalah outcome ni. Jadi tuan-tuan boleh nampak, analyze, evaluate kan. Jadi course outcome satu ni, pelajar mampu untuk analyze bla 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 bla. Analyze ni C4 lah. Jadi ni arah 4, arah analyze. Evaluate ni tuan-tuan ingat tak? C2 dengan C3 ni, evaluate ni arah siapa? Cuba tuan-tuan ingat balik. Evaluate ni maknanya dia boleh menilai. Dia bukan analisis tapi dia menilai. Baik buruk, menilai. Dia bagi situasi, dia boleh nilai yang mana yang patut dia pilih. Yang ni kalau dekat sekolah kita panggil apa? Dia panggil TPO apa? Kalau pelajar boleh menilai, dia boleh tengok. Kita bagi satu masalah, dia boleh decide dan dia boleh tentukan apa yang dia nak ambil. Ada tak cikgu-cikgu yang nak cuba? Kalau kat sekolah, TPO apa? Kalau pelajar boleh menilai 5. Okey? Puan Norma kata 5, Cik Khairul kata 5, alright. Saya rasa kita sama kot. Kalau dekat universiti, evaluate tu 5, menilai. Sama lah tu, saya rasa TP5 pun maknanya dia boleh menilai dan dia boleh membuat keputusan lah. Dia tak sampai 6 ni, 6 ni dia create benda baru. 5 ni evaluate. Jadi itulah dia. Kalau subjek saya ni, subjek saya yang dah ubah lah sikit. Tapi asalnya dia, maknanya subjek saya tahap 4 ke tahap 5. Saya mengajar pelajar-pelajar year 3 ya. Year yang dah tinggi lah. Okey, langkah yang pertama tuan-tuan. So sekarang ni kita nak mula buat soalan. Kita tak lama sebagai suku. Kalau boleh habis awal pun kita boleh habis awal. Okey, langkah yang pertama adalah kita kena pilih chatbot yang sesuai. Okey tuan-tuan, siapa yang biasa pakai Gemini dan ChatGPT, saya beritahu lah, Gemini ni, kelebihan ni sekarang ni, saat kita buat kuliah ni ataupun sharing ni pada bulan Oktober, Gemini ni dia banyak file, boleh muat naik sehingga 10 file. Kalau dalam jam ni tu kan boleh 10 file. ChatGPT ni kalau yang free
Okey, kita cakap pasal free ya. Kita cakap pasal free, ChatGPT ni hanya tiga file sahaja. Tapi kalau pakai yang berbayar tu, boleh dapatkan banyak lah. Boleh muat naik file yang banyak. Tapi tuan-tuan, kalau siapa yang kita tolak tepi file ni, apa beza Gemini dengan ChatGPT? Siapa yang rasa nak kongsikan? Apa beza Gemini dengan ChatGPT yang tuan-tuan rasa macam okey, nampaklah beza dia bila pakai. Sebab saya ada personal experience juga dengan Gemini dengan ChatGPT ni yang saya boleh kongsikan lah, tapi saya nak tahu dulu kalau siapa tak yang pernah pakai Gemini ni macam mana. Tuan-tuan tak pernah pakai pun Gemini, bukan pakai satu je. Dan siapa yang dah pernah pakai dua chatbot ni, tuan-tuan boleh kongsikan kot. Apa beza yang tuan-tuan rasa lah, dia punya interface ke, dia punya jawapan dia ke, ada tak? Ataupun semua tak tahu Gemini tu apa. Dia ChatGPT saya rasa ramai yang tahu. Gemini ni dia macam ChatGPT tapi dia dikeluarkan oleh Google. Dia dua benda yang sama lah. Boleh katakan sama kalau untuk pemahaman orang biasa. Tapi siapa yang expert dia tahulah. Ada dia punya model-model dan sebagainya. Itu cerita lain lah. Okay, bagi saya, siapa yang setuju boleh bagi tahu. Gemini lagi accurate. Okay, menarik. Saya Gemini lagi accurate. Cik atau perempuan Camembert. Gemini lagi accurate. Okay. Sometimes main campak. Okay, alright. A good observation. Bagi saya terbalik. Kalau saya nampak ChatGPT kadang-kadang dia boleh menghasilkan benda yang saya nak lah, mungkin sesuai dengan saya. Contohnya Gemini dia tak boleh buat Word document, tapi ChatGPT boleh untuk kita download kan. Maksudnya adalah kelebihan dan keburukan masing-masing. Jadi terpulanglah yang mana yang sesuai. Tetapi kalau file banyak, tentu ada banyaklah file untuk diajarkan kepada chatbot tu, saya nasihatkan jangan pakai ChatGPT. Sebab ChatGPT ni untuk yang free dia hanyalah 3 file sehari, lebih kurang begitulah kan, 3 file. Kalau Gemini ni dia boleh banyak. So kita pilih itu yang pertama, pilih dulu tuan-tuan nak pilih yang mana. Hari ni saya ada dua-dua, saya tengoklah mana-mana nak pakai sekejap lagi. Okey, yang pertama tuan-tuan, kita untuk kita memudahkan sekejap saya tutup aircon sekejap, sejuk pula bilik ni. Okey, kalau tuan-tuan rasa macam nak ajar, tuan-tuan nak kena ajar dulu chatbot, tuan-tuan boleh muat naik dulu TP ataupun Bloom Taxonomy yang anda ingin gunakan. Sebab siapa yang biasa dengan Bloom ni ataupun TP ni, kadang-kadang dalam online dia ada banyak jenis TP. Okay, ada banyak jenis TP dalam online yang boleh mengelirukan chatbot. Jadi chatbot ni TP lagi lah dia ikut subtopik. Saya takut nanti dia tercampur macam-macam. Sains tu ada banyak topik kan. Jadi lebih baik kita muat naik TP mana yang kita nak dia tengok. Dan kalau boleh dia lebih khusus, lebih bagus lah. Jadi dokumen TP ni saya rasa semua cikgu-cikgu mungkin simpan subjek masing-masing. Belum taxonomy ni dalam internet pun banyak. Cuma nak kena cari yang betul-betul sesuai dan kena dengan minat lah. Takut nanti dia dapat yang tak kena kan. Jangan tuan-tuan jangan tak upload benda ni. Sebab kalau tuan-tuan terus kata, contohnya tuan-tuan saya nak hasilkan soalan sains berdasarkan TP3, dia pun tak tahu TP3 sains yang tuan-tuan maksud ni tahu mana. Dia mungkin search dalam internet, dia jumpa TP3 tahu mana-mana. Hasilnya soalan tu tak mendapati. Jadi kita kena ajar dulu. Kita kena muat naik dululah. Okey, contoh soalan dan sebagainya. Okey, jadi kita berhenti kat situ kejap. Saya tengok contoh file-file yang saya ada. Okey, contoh hari ni saya ada TP. TP yang ni TP umum sebenarnya. TP umum yang saya ambil, saya pun tak ingat saya ambil daripada mana, tapi ni TP umum, bolehlah kita nak bagi satu. Kalau TP yang berdasarkan subjek, contohnya saya ambil sejarah 3-1. Okey tuan-tuan, jangan upload semua ni tau. Saya pun tahu, mungkin cikgu-cikgu akan upload semua ni. Dia akan membebankan chatbot. Saya takut dia akan terkeliru sebab banyak sangat TP dalam ni. So kita masukkan apa yang kita nak saja. Contohnya kalau tuan-tuan nak mungkin topik mana-mana kan. Kita ambil topik, saya pilih dalam ni topik 1. Okey, ambil yang ni je. Tuan-tuan boleh ambil yang ini ataupun ambil yang ni je. Macam ni yang saya scan yang ni je. Sebab dia
Sebab standard pembelajaran ni mungkin akan menirukan chatbot lagi kan. Yang ini je yang tuan-tuan nak tengok. Tuan-tuan nak buat soalan 1.1 ilmu sejarah, ambil yang ni je. Jadi yang inilah yang kita masukkan. Ataupun dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk image kan. Dalam bentuk teks lagi cantik lah kalau tuan-tuan boleh convert ni dalam bentuk teks TP1 apa, lagi memudahkan chatbot lah. Harus diingat dalam AI ni image punya reading lagi susah berbanding teks punya reading. So kalau kita dapatkan teks, contohnya kita dapat dalam teks yang macam ni kan, mana tadi? Soalan lama kejap. Okay. Contohnya kalau dapat teks yang macam ni kan, lagi cantik. Sebab ni AI lagi senang nak baca. So cari TP yang berkaitan. Ini contoh soalan kejap. Alright, so itu yang pertama. Yang kedua adalah kita cari contoh soalan. Kalau contoh soalan tak ada kat sini kejap. Saya unshare kejap. Okay, jadi contoh soalan, saya nak cari contoh soalan, saya ada simpan somewhere kejap. Jadi contoh soalan yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan simpan siap-siap. Dan saya rasa tuan-tuan mesti ada simpan banyak contoh-contoh soalan yang lama kan. Contoh-contoh soalan ni tuan-tuan boleh ambil dan tuan-tuan boleh letakkan dalam satu file. Mungkin tak banyak pun, kalau lagi banyak lagi bagus. Tapi kalau tak banyak pun tak apa, tuan-tuan boleh gunakan apa yang ada sebagai contoh. Sebab kita kalau kita nak AI bagi cantik dengan kita kena bagi contoh dekat dia. Contoh tu kena, tapi penat sikit lah. Permulaan ni penat lah sebab kita nak kena prepare macam-macam kan. Kena prepare contoh. Ni contoh lah. Okay, example question. Kita bagi soalan. Ni contoh soalan esei sejarah kan. Ataupun soalan yang machining yang saya punya bahagian ni. Saya pun ambil lah soalan quiz-quiz tu dahulu. Exam ke. Ini contoh soalan. Jadi itulah benda yang kita kena bersedia. Kita tengok dulu. Kita muat naik contoh soalan ni, alright. Bahagian, okay, ni satu lagi ni lah. Muat naik bahagian yang nak punya. Bahagian ni maknanya nota lah. Macam contohnya buku teks ke ataupun slide ke. Jangan masukkan dokumen yang terlalu besar. Jadi ada 3 perkara lah. Soalan, tahap, contoh soalan, pengukuran tahap tu dan juga dokumen tu, maknanya slide ke, buku teks ke. Tapi kalau boleh jangan masukkan semua lah. Janganlah lombokkan dia. Okey, ambil satu buku teks ni 170 muka surat. Sebab AI tu akan mengalami masalah ataupun dia akan tak menghasilkan data yang baik. Saiz dokumen yang kecil, AI chatbot ni lebih baik fungsi dia lah. Okey, jadi saya buat demo dan saya tunjuk dulu. Okey, ni dah masuk prompt. Okey. So sekarang ni contoh saya ambil subjek yang saya ada lah, iaitu subjek sejarah. So sekarang ni ni kejap lagi. So sekarang ni kalau saya boleh okey, ni saya punya saya guna ChatGPT lain lah. Ini ChatGPT yang berbayar, tapi dia tak sama dengan data yang tak ada yang berbayar kan. Okey, so sekarang ni katalah saya ada ChatGPT yang biasa. Saya ada 3 dokumen, so bolehlah saya guna kat sini kot sebab saya difahamkan 3 tuan-tuan boleh juga ambil bukan pakai Gemini dan sebagainya. So sekarang ni yang pertama adalah katalah saya nak mengajar subjek sejarah ni. So benda yang pertama adalah saya boleh masukkan nota saya. So katalah saya nak ambil bahagian sejarah Part 1 ni. Saya buat naik satu file. Kemudian Part 1 ni kalau saya tengok sejarah dia adalah berkaitan dengan bahagian pengertian sejarah sampai dah 1 point berapa ni? 1.4, okey. Maknanya pengertian sejarah sampai 1.4 lah. Jadi saya ambil DXKP dia. Sekarang DXKP ni kita cari dalam dokumen DXKP saya nak 1.1 lah, pengertian sejarah sampai dah 1.4 kan. Kita cari, jangan masuk ke semua ni tuan-tuan, sebab kita tak nak AI kita terbeban dengan matlamat objektif semua ni, tak perlu buat masa ni lah. Bukanlah tak perlu untuk buat soalan ni, dia tak perlu faham pun benda tu. Jadi kita ambil dekat 1.1, okey yang ni lah kod 1.1. Saya kata saya nak 1.1 ni. Ini adalah yang saya nak. So saya ambil screenshot. Snipping tu, mana snipping tu saya? Okey, snipping tu. So kita ambil, tuan-tuan boleh ambil macam ni. Saya rasa AI boleh faham lah. Okay, kan tu kan. Kita ambil. Sebab yang ni saya dapat dia table yang mudah dan selalunya ChatGPT boleh ni lah. Saya pergi balik ke ChatGPT tadi. Serabut sikit banyak file. Okay. Itu yang pertama adalah nota atau bahan kita. Yang kedua adalah standard dia. Yang ketiga adalah contoh soalan yang kita pernah buat. Okay, contoh soalan tadi saya dah buat sikit. Saya dah ambil satu contoh soalan. Dalam nota tu pun ada tapi saya nak upload juga.
Nak lepas lah 3 ni, okey. So kita dah ada 3 dokumen ni. Boleh kita kata, kalau tuan-tuan nak cuba dulu, sebaiknya tuan-tuan boleh tanya dulu, adakah anda faham dokumen ini? Kadang-kadang kita kena tanya dulu tuan-tuan, supaya dia boleh memberikan apa yang kita nak lah. Adakah anda faham dokumen ini? Dia punya prompt yang pertama. So dia kata ni nak okay. Jadi kita nak dia boleh tak detect dokumen ni. Okay, tahap 1 nampak gaya betul lah apa yang dia ni. Kalau tuan-tuan nampak, saya buat laju-laju lah. Okay, betul. Okay, dia boleh faham. Okay, dia kata dia boleh faham. Okay, sekarang ni baru dah kita nampak, kita dah faham dah 3 dokumen yang saya bagi ni. Saya guna ChatGPT hari ni. Siapa yang pernah join Banking sebelum ni mungkin akan guna Gemini. Tapi tak apalah, tuan-tuan boleh try lah. Okay, saya dah bagi saya ulang balik lah. Dia ada 3 benda. Yang pertama adalah standard pengukuran aras tu. Yang kedua adalah konten dia. Kalau tuan-tuan tak bagi konten, dia akan lari cari konten dalam internet. Dia akan carilah sejarah mana-mana kan. Nak lah. Kita tak nak lah benda tu kan. Kita nak sejarah yang kita ajar je. Kita masukkan. Yang ketiga, optional lah. Kalau ada bagus, example soalan. Okay, jom kita try buat soalan. Kita tengok nota saya dah sediakan prompt dah. Yang ni. So kalau kita boleh ni, saya ingin menghasilkan 3 soalan. Berdasarkan dokumen saya beli, soalan TP3 dengan bilangan patah, bla bla bla. Soalan esei kan. Okay, jadi saya ambil prompt ni. Tuan-tuan pun bolehlah nak copy. Kalau tuan-tuan dapat tengok rakaman nanti, tuan-tuan boleh try copy prompt ni. 3 soalan berdasarkan dokumen yang saya berikan sahaja. Kenapa saya sebut dokumen yang saya berikan sahaja tu? Sebab saya tak nak dia lari jauh. Saya tak nak dia pergi tempat lain. Jadi saya nak yang itu. Soalan TP3 dengan bilangan patah perkataan kurang 20 patah. Yang ni saya punya preference lah. Saya tak nak soalan sampai panjang sangat. Dan markah sebanyak 10 markah. Soalan berbentuk esei. Kita cuba. Sekarang ni saya dah upload dokumen. Jadi saya akan seterusnya. Saya mengimaskan 3 soalan. Berjaya tak dia buat berdasarkan, saya tak nak try ke tuan-tuan? Ni saya try bersama-sama dengan tuan-tuan. Okey, dia kata, okey sekarang kita tengok dia, kita kena tengok lah, kita kena semak gaya ni, betul ke tak? Dia kata TP3 mengaplikasi pengetahuan tentang pengenalan ilmu sejarah. Betul tak? Dalam TP yang kita bagi tadi. Mengaplikasi, okey betul. Dia telah semak. Okey, yang ni soalan. 10 markah, jelaskan bagaimana peristiwa, huraikan kepentingan, terangkan cara penggunaan. Jadi saya tak tahulah, sebab saya bukan cikgu sejarah. Jadi saya tak tahu sama adakah ini menepati TP3 ataupun tidak. Tapi sekurang-kurangnya dia dah buat soalan ni. Jadi kalau tuan-tuan tengok soalan ni, dia sama dengan ataupun style dengan soalan yang contoh yang saya bagi tadi. Dalam dokumen contoh soalan tu, saya ada beberapa soalan. Jadi style sama. Dia dah bagilah patah perkataan sebab saya kata 20 patah dah 10 markah setiap satu. Tuan-tuan bolehlah minta dibuatkan sila cadangkan skema untuk setiap soalan. Boleh kita try tengok skema untuk setiap soalan, adakah dia berhasil ataupun tidak. Skema mungkin dia berdasarkan berpandukan kandungan. Jadi kenapa dia penting? Sebab saya dah beritahu tadi berpandukan apa yang kita bagi je. Jadi dia bagi dah. Jadi tuan-tuan dah dapat dah soalan dan skema. Tuan-tuan bolehlah guna sebab yang ini bagi saya kalau benda yang dia tidak melibatkan kita publish, kita tak buat buku nota, kita jual ke, kita tak letak dalam website ke untuk rujukan kita, saya rasa kalau kita guna ChatGPT untuk membantu, saya rasa tidak ada apa-apa harm lah. Cuma kita kena semak balik lah tuan-tuan sebab ChatGPT ni mungkin dia ada silap dia. Tapi dia tolong susun untuk kita lah. Kita sebagai pakar dalam bidang tu kita kena tengok balik lah. Tak boleh lah kita berharapkan kepada dia saja kan. Nanti rosak kan, tak boleh. Ni soalan pun mungkin ada sesuai, saya tak pasti lah sebab saya bukan cikgu sejarah. Cikgu mana yang cikgu sejarah mungkin boleh akan nampak lah sama ada kejanggalan ataupun tidak benda yang dihasilkan ni kan. Okay. So dah siap lah soalan kita berdasarkan TP3. So tuan-tuan boleh tukar lah. Yang penting sekarang ni tuan-tuan dah upload dokumen ni, tuan-tuan boleh play around lah. Cuma ChatGPT ni saya tak ingat dia ada masa kot. Berapa lama tuan-tuan tak boleh biar lama lah, lepas ni dia akan hilang dokumen ni. So kalau tuan-tuan nak selamat, tuan-tuan boleh pakai Gemini. Gemini dia memang akan tuan-tuan pergi ke Gemini ni, dalam Gems ni tuan-tuan boleh buat satu chatbot yang memang dia akan kekal.
Tapi saya tak tunjuk lah hari ni kot. Ataupun saya boleh tunjuk kejap lah kalau tuan-tuan nak. Penghasil soalan, penghasilan soalan kan. Okay, yang ni sama macam, yang ni jaminan, dia sama fungsi dengan tadi, tapi cuma jaminan ni dia boleh simpan soalan jaminan, soalan sejarah satu kan. Okay, yang ni instruction ni tuan-tuan boleh bagilah cara dia, macam mana dia akan berfungsi. Tapi hari ni kita buat cepat lah penghasilan soalan untuk kuis dan ujian. Knowledge kat sini tuan-tuan masukkan lah. Kita masukkan 3 yang tadi, bab sejarah bab 1 ni, example dengan, sekejap, saya di escape ni, saya ambil gambar. Jadi kan, okay. Tapi saya kena save lah pula. Sekejap saya save. EP, okay. EP sejarah. Okay, tadi saya dalam ni saya boleh paste je dalam ChatGPT, tapi dalam ni saya kena upload JPEG. Okay, saya save. Saya upload dalam sini. So 3 perkara lah tuan-tuan lah, 3 yang tuan-tuan ingat. Tuan-tuan mungkin nak nampak saya laju sikit sebab ialah ni sejam je. Saya tak pun dah 11.30 lah. So 3 yang benda ni. Tapi Gemini ni dia akan hasilkan ni dan kita boleh save dia. Bagusnya dia boleh upload sampai 10 file lah. Sehingga video ni dibuat, sesi ni 10 file. Yang sekarang saya letakkan 3 lah. Kita boleh save. Ni tuan-tuan boleh repeat lah sebab video ni nanti akan ada recording dalam YouTube. Tuan-tuan boleh stop, tuan-tuan boleh ikut perlahan-lahan lah. Start check kan. Ni pun sama, okay, saya tetap ada. Tapi beza soalan ChatGPT dengan soalan ni adalah kehebatan ni lah. So katalah saya terus tulis prompt tadi. Mana prompt tadi? Soalan TP3 ni. So saya masukkan dalam Gemini. Yang ni tuan-tuan pilih-pilih salah satu je lah. Saya tunjukkan maknanya 2 kaedah yang berbeza lah. Satu menggunakan Gemini, satu menggunakan ChatGPT. Fungsinya hampir sama. Yang berbezakan adalah enjin. Dia ibarat 2 kereta lah. Satu kereta Pro 2, satu kereta Proton. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Jadi yang ni pun dia boleh hasilkan. Okay, sama juga. Saya rasa TP3 lah kot jelaskan mengapakah, bagaimana pemahaman apa semua ni. Nota pemarkahan pun ada. Jadi yang ni pun boleh hasilkan dan dia kata dia TP3 lah. Dan dia pun faham TP3 tu adalah mengaplikasi apa semua ni. Dan ni maknanya dia boleh baca dokumen kita. Dokumen yang bagi tadi, yang gambar tadi tu dia boleh baca. So kedua-duanya berjaya membaca lah. Cuma yang ini tuan-tuan kena semak balik. Tapi bagi saya nampak okey lah. Tapi tuan-tuan kena monikan balik. Okey, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan belajar malam ni adalah tuan-tuan kena kecilkan skop tu. AI chatbot ni, dia sebenarnya bagi saya dia bukanlah untuk kita menyelam dunia internet yang luas tu. Dia lebih kepada kita bagi dia dokumen dan dia proses dokumen yang kita bagi. Itu sebenarnya kegunaan AI chatbot. Kalau tekat nak mencari ni, bagi saya dia boleh pergi ke laut. Dia boleh bagi benda yang tak tepat langsung. Itu tuan-tuan hati-hati kalau nak mencari maklumat menggunakan AI chatbot. Sebab takut dia pergi benda-benda yang tak berkaitan. Jadi malam ni kita tak mencari dalam lautan yang luas, tetapi kita dah bagikan dia dokumen, kita minta dia tolong susun dan dia buatkan benda yang baru untuk kita. Okey. Jadi itu satu. Satu lagi ni lebih kepada engineering punya lah. Tapi tak apa kot, yang ni saya tak payah tunjuk lah. I would like to create 3 essay type question. Mungkin saya akan buat dengan cepat. I would like to create 3 essay type question, C4 or Bloom taxonomy. Jadi ini C4. Okay. Macam mana kita nak buat? Bolehlah kita cuba, tapi saya guna ChatGPT sahaja. Tapi ChatGPT saya dah habis lah. Dia punya kota dia, itu guna Gemini lah. Okay, katalah Gemini ni saya nak buat satu. Explore Gem ni penghasil soalan, ini untuk subjek engineering pula. Penghasilan soalan subjek saya ni memang sustainable machining. Tapi dia dalam English kot, so jadi saya buat English lah. Okay. Question creator of questions for animal machining. Okay. So apa yang saya masukkan, instruction ni, apa dah, yang ni saya buat cepat. Kalau sebenarnya good instruction ni penting juga kalau tuan-tuan nak buat, bagi dia lebih tepat lah. Question based on Blooms. Okay.
Kadang-kadang tuan-tuan kena lagi perinci lah sebenarnya. Tapi untuk ringkas kita buat yang ni je. Okay, kemudian macam biasa 3 benda tadi. So yang pertama tadi adalah saya upload file. Dia yang saya example soalan example. Nota, week 2 ni nota. Kemudian Bloom's Taxonomy. Artikel, guide ni lah, guide on Bloom's ni. Saya ambil 3 ni ataupun yang ni kot. Yang ni kan sikit. 1, 2, 3. Okay. Macam tu lah kan. Saya masukkan, saya upload. So yang pertama saya ulang balik contoh soalan, pengukuran C1, C1 apa semua tu, ajar dia balik Bloom's tu apa, dan ini adalah bahan kita. So saya dah habis. Sekarang ni saya dah create dah satu, saya dah ajar dah 3 dokumen saya dah ajar. Dia pun dah arif, dah faham apa yang saya nak cuba buat. So sekarang ni saya dah buat ni benda yang sama. Tadi saya buat sejarah, sekarang ni saya buat subjek saya. Tuan-tuan bolehlah buat untuk subjek masing-masing. Kalau yang mengajar kat universiti, boleh fokuskan kepada mungkin topik tertentu. Sebab jam ni dia free, dia boleh buat banyak. So tuan-tuan tak payahlah buat satu subjek terus, terlalu besar. Tuan-tuan buat untuk topik tertentu je. Saya ni topik yang ajar ni topik yang topik week 2 saja. Jadi saya nak buat C4, C5 lah kot, best sikit tak? Saya tukar C5. Okay, C5 sebab saya punya soalan banyak C5. Okay. Jadi saya pun highlight. Saya pun dah ajar dah C5 tu apa, soalan saya bentuk macam mana. Saya dah ajar dia. Sekarang ni tugas ni adalah dia buat soalan untuk saya. So, okay, saya minta dia buat soalan. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, example soalan semua dia bagi. So, ni adalah sama-sama soalan yang saya dulu buat. Soalan yang pendek dan ringkas macam ni. Kalau kita tengok hasilnya, 3 types, judge, justify, based on criteria, okay. Okay, ni soalan je lah. Soalan yang ringkas. Okay. Jadi, bagi saya, okay, nampak okay. Saya rasa dia dah okay. Cuma, adalah keadaan yang tak sesuai. Judge ni macam tak sesuai kot. Walaupun judge ni sebenarnya dia memang bawah sifat. Tapi dalam kes saya bukanlah nak menjuri apa-apa kan. Jadi lebih kepada evaluate, justify ni okey lah. Justify ni macam evaluate juga, dia macam memberi satu penilaian kan. Memberi justifikasi kan. C5 lah, ni C5 ataupun TP5. Kalau daripada tuan-tuan kan CP5. So begitulah tuan-tuan, saya dah buat beberapa ulangan. Cuma yang ni lah, Gemini ni dia tak boleh nak download. Dia boleh export je. Tapi tuan-tuan boleh highlight lah dan paste balik dalam Word document. Okey, tu contoh yang tuan-tuan boleh cuba sendiri. Sebab kita pada 9.40. Sebab saya nak tunjukkan satu benda yang saya buat, yang tuan-tuan boleh amalkan. Dan ini pun kita dah buat subjek sejarah topik 1 tadi, kita dah cuba dapat soalan. Kita buat dah juga topik kita, sustainable machining, tadi pun kita dah buat. So sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh cuba sekarang, iaitu saya ada hasilkan satu tuan-tuan, yang ini kita panggil custom GPT. Yang ini saya dah publish, tapi cuma tak ramai orang yang pakai lagi. Sebab saya belum ni. Saya dah hasilkan satu penghasil soalan, yang ini dia punya prompt dia lebih, instruction dia lebih panjang, lebih cantik. Jadi kalau saya boleh share kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh pakai sekarang pun. Saya adalah penghasil kepada ni, penghasil soalan pengajaran dan penilaian. KPMod ni kan komuniti pendidik moden. KPMod ni macam brand yang saya buat untuk projek ni lah. Jadi kalau saya boleh bagi kat tuan-tuan, cuba tuan-tuan pakai tengok. Okay, tuan-tuan cuba pakai tengok, boleh tak? Tuan-tuan boleh klik dalam tu. Tuan-tuan jangan risau sebab saya tak akan nampak apa yang tuan-tuan letak. Ada orang tanya nanti akan bocor ke maklumat. Saya tak tahu. Saya memang tak dapat apa yang tuan-tuan bagi. Sebab ini nama ni custom GPT. Custom GPT ni tuan-tuan saya kenalkan. Dia sebenarnya adalah satu dokumen yang mana, satu chatbot yang mana kita dah khusus. Maknanya saya dah ajar chatbot ni sebab saya boleh buat benda ni sebab saya ada chatbot ChatGPT yang berbayar. Siapa yang ada ChatGPT berbayar, kelebihan dia adalah kita boleh buat satu chatbot yang memang khas. Okay, satu chatbot yang khas yang orang lain satu Malaysia boleh pakai. Jadi kalau dalam online ni sebenarnya banyak je. Tadi saya tunjukkan macam mana nak tengok online. Sebelum mula tak apalah, saya tunjuk dululah. Tuan-tuan pergi ke, sekejap saya pakai yang free
mudah sikit. Okay, tuan-tuan pergi ke ChatGPT tuan-tuan. Okay, ChatGPT tuan-tuan kat tepi ni, ni cara mesti nak explore. Tuan-tuan pergi ke GPTs. Okay, GPTs tepi ni tuan-tuan pergi ke explore. Okay, sebenarnya dalam tuan-tuan boleh cari macam-macam ChatGPT ni. Kalau untuk guru asas RPH pun ada, cara nak menghasilkan RPH untuk cikgu ni tepi ni saya dah pernah buka. Ada juga tanya guru, yang ni dalam D5 tuan-tuan. Saya mungkin tuan-tuan terkejut macam mana saya masuk D5 sebab isteri saya cikgu. Saya boleh masuk lah. Jadi saya tanya buku. Ini satu contoh kita panggil custom GPT. Yang mana dia dah pun ajar ChatGPT ni buku teks. Cuma saya tak tahulah buku teks apa yang dia masukkan. Jadi mungkin accurate, mungkin tak. Rating pun banyak yang tinggi, tuan-tuan boleh cuba. Kalau ni dalam D5 ada tuan-tuan, ada link dia. Tanya buku. Tapi tuan-tuan boleh search. Saya ajar ChatGPT pergi tepi ni. Okay, masuk ChatGPT. Pergi ke tepi ni. Buka sidebar tepi ni, explore. Okay, tuan-tuan boleh cuba. Tanya apa-apa. Dia ada banyak jenis untuk cikgu. Tapi malam ni saya nak ajar yang saya dah buat lah. Saya search KP Mode ni. Akan ada satu, akan ada dua lah. KP Mode tak ada pula. Sekejap. Tuan-tuan boleh klik lah link yang saya bagi tu, mungkin dia tak keluar saya search, saya pun mungkin tak publikkan lagi, tapi tuan-tuan boleh klik lah, boleh masuk tak siapa yang klik kat bawah tu. Kalau klik tu sepatutnya dia akan, link yang saya bagi tu, dia akan masuk dalam ChatGPT yang saya dah buat tu, yang ada ditulis KP, ada logo saya tu, logo komuniti pendidik model tu, dan dia ada tulis kat situ, macam ni, hasil soalan ni. Tuan-tuan cuba pakai tengok. Boleh lah play around kan. Ataupun tuan-tuan boleh, saya dah ada beberapa dialog yang saya sediakan ke sini. Tak boleh Puan Norma. Saya masuk boleh pula. Yang lain boleh ke? Kalau cuba pakai tengok, mungkin ada yang kalau saya tekan boleh pula. Kalau saya pakai ni macam, okay, ada yang boleh mungkin Puan Norma mungkin tersilap tekan ataupun ada masalah apa-apa. Tak apa, nanti boleh balik cuba kemudian. Jadi ada Puan Norma mungkin masalah internet kot, tak apa, nanti balik boleh cuba. Saya pun akan masukkan dalam grup esok. Sebab yang ni saya baru try ni, baru dummy, trial lah, mungkin trial kan. Contohnya dia klik saya soalan guru. Okay, soalan, kalau tuan-tuan klik salah satu tu, ataupun tuan boleh tulis-tulis, okay, dia akan bagi guide. Nak buat English ke, tahap soalan. Yang ni saya dah ajar lah. Okay, mungkin tuan-tuan tanya, kenapa chatbot ni macam pandai kan? Saya dah ajar dekat belakang lah. Saya adalah saya punya ajaran itu. Kat belakang dia, instruction dia, panjang lah juga instruction tu. Supaya dia boleh keluar benda-benda ni lah. Contohnya saya kata dalam BM, TP4. Okay, katalah BM ni maknanya bahasa apa? Bukannya subjek apa? TP4, okay. Tuan-tuan boleh buat lah, okay. TP4. Okay, jadi dia minta cikgu berikan di SKP. Jadi macam tadi lah. Contoh, sains tahun 5, tenaga ke, ataupun teks ringkas maklumat. Jadi tuan-tuan kena masukkan lah. Okay, tuan-tuan katalah saya masukkan yang tadi alamak, saya tak boleh lah pula sebab saya dah pakai yang ni. Saya pakai yang berbayar je lah. Saya pakai yang berbayar lah. Berbayar ni dia unlimited. Okay, saya seorang guru. Okay, saya ulang balik tadi. Bahasa yang kandungan. Okay, katalah saya nak bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Balas dalam BM. Soalan untuk EP3. Saya masukkan. Tadi dia akan tanya lagi, dia akan guide. Tadi macam tadi dia macam ni kan. Topik. Jadi dia minta topik. Jadi tuan-tuan masuklah topik. Yang dah ikutlah arahan dia tu. Saya dah minta susun supaya dia memudahkan tuan-tuan untuk memberikan jawapan. Jadi saya kata, ini adalah part 1. Kita ulang balik yang tadi. Part 1. Kemudian dia punya TP dia adalah, yang tadi saya dah save sebagai gambar ni, TP sejarah ni. Dia punya tahap dia. Jadi yang ni chatbot ni sebenarnya dia membantu tuan-tuan sebab dia dah macam guide tuan-tuan step by step apa yang nak kena masuk, apa yang nak kena bubuh. Tuan-tuan boleh cuba pakai lah. Tapi jangan risau, saya tak tahu apa yang keluar dalam ni lah. Yang ni ChatGPT lah. ChatGPT dia mungkin dah tak simpan ke apa-apa. Jadi dia akan bagi soalan terus. Sebab saya dah bagi dah ni. Jadi tuan-tuan boleh pakai lah. Dia lebih guided. Dia kalau tuan-tuan buat sendiri pun boleh. Tetapi yang ini dia lebih chatbot yang dia dah lebih faham sikit tentang penghasilan soalan. Jadi tuan-tuan boleh cuba pakai.
KPI penghasilan soalan ni. Nanti esok saya akan advertise dalam grup lah, dan mungkin saya bagi penerangan sikit. Dia chatbot yang sama macam ChatGPT, cuma dia dah lebih faham sikit tentang TP1, TP6. Saya dah ajar dah siap-siap. C1, C2, C6 ni apa kan, dia dah ajar sikit. TP1, TP6 tu saya ajar yang umum lah. Mungkin sebab tu dia tanya balik. Contohnya saya seorang pensyarah. Saya seorang pensyarah. Kita ada beberapa kat depan tu yang boleh klik, yang saya dah sediakan. Pensyarah lama sikit dia punya pemikiran dia. Sebab pensyarah ni selalunya dia akan tanya, BM ke BI, taxonomy belum kan, dia akan tanyalah. Ataupun kalau tuan-tuan patah balik, new chat, salah satu yang lain, tuan-tuan mungkin boleh tanya, terangkan berkenaan dengan blue taxonomy. Saya sediakan lah, jadi saya sediakan. Jadi tuan-tuan boleh type sendiri juga. Kalau tuan-tuan tak nak klik yang saya bagi tu pun, tuan-tuan boleh type sendiri. Apa dia C1, apa C6 kan. Ataupun tuan-tuan boleh patah balik, mula balik, terangkan mengenai standard TP1 yang digunakan terutama di peringkat sekolah kan. Apa dia? TP1. Jadi dia macam satu nota lah, saya dah ajar tak siap. Jadi tuan-tuan boleh lah sebagai nak rujukan kan. Cuma tuan-tuan kena nilai balik lah, tepat tak tepat. Tapi saya dah ajar dia apa yang KPM punya lah. Cuma saya tak ajar ikut subjek lah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat soalan, tuan-tuan kena upload lah TP tu. Cuma macam saya kata, kalau untuk yang ChatGPT yang free, dia akan ada limited sikit. Jadi tuan-tuan cubalah bagilah rating berapa. Sebab sekarang ni masih lagi dalam boleh review. Tuan-tuan bagilah review macam mana pun. Okey ke tak okey ke, 4 star ke 5 star ke. Sebab ini masih lagi dalam trial. Beta lah, beta version kan. Tuan-tuan boleh cuba. Okey. Itu yang take away untuk malam ni lah. Esok saya akan letak dalam grup juga. Tapi siapa yang join malam ni boleh cuba dululah GPT ni. Okey, nama dia. Tuan-tuan boleh search kot. Saya rasa takkan keluar. Ataupun tuan-tuan boleh bagi simpan link saya bagi tu. Sebab saya dah public kan. Sepatutnya kalau search ni akan jumpa lah. Maknanya siapa yang dalam dunia ni kalau search akan jumpa benda ni. Sama ada dia percaya ke tak, dia nak pakai dia terpulang lah kan. Okey. Jadi untuk minggu kita pun dah di ujung. Jadi untuk minggu yang berikutnya, insyaAllah kita akan explore Notion. Bagus jugalah bila ada sesi ni, sebab saya akan terpanggil untuk buat satu untuk belajar lah. Saya pun tak belajar lagi Notion ni, saya pun tak tahu apa sangat. Saya tahulah kegunaan dia tu, jadi bagus jugalah orang yang tak apa nak pandai mengajar orang lain kan. Jadi insyaAllah saya belajar, tuan-tuan pun dapat experience daripada orang yang kurang experience. Jadi sama-sama kita belajar, kita explore. InsyaAllah hasilnya nanti saya akan 22 Oktober lah, lagi 2 minggu. Notion tu apa, sama-sama kita explore. Alright, siapa yang belum dalam grup boleh sertai dalam grup untuk kita dapatkan ni. Dan siapa yang belum follow TikTok, boleh follow TikTok sekarang ni. TikTok kita orang pun saya tak ingat dah berapa dah, 2,300 kot, tak ingat lah followers. Kita pun so slow lah, video ni ambil masa sikit nak buat. Dalam masa yang sama, tuan-tuan boleh bagi feedback kat kita. Malam ni sesi apa yang boleh tambah baik, apa lagi yang tuan-tuan nak, boleh insyaAllah kita cuba cover lah. Sesi santai Rabu ni, kalau siapa yang berminat pun nanti boleh PM saya, boleh PM siapa yang nak minat jadi speaker. Kita boleh lah buat surat lantikan sikit kot daripada EduVan, boleh lah buat surat lantikan untuk tuan-tuan letak dalam KPI ke apa kan. Tapi dia tidak ada berapa bayaran lah untuk santai Rabu ni. Malam ni sebagai sharing-sharing sonok-sonok je. Tuan-tuan pun mungkin tengah rehat, tengah bersama dengan anak-anak kan. Jadi kalau siapa yang berminat mungkin boleh join. Dalam masa yang sama, tuan-tuan pun mungkin nak meluaskan tuan-tuan punya pengalaman mengajar. Bila kita ajar ni, insyaAllah kita akan ingat lebih. Mungkin sebagai training ground kepada tuan-tuan nak mengajar kawan-kawan kat sekolah ataupun kat universiti. Jemputlah santai Rabu. Mungkin November, Disember ni kita akan cari orang lain pula lah. Sebelum ni saya seorang. Tapi kalau ada yang berminat, boleh. Dan kita juga ada buat intensive course, cuma kita tak ada lagi buat, yang hari tu dah habis. Kalau ada intensive course yang berbayar, nanti kita akan beritahu lah. Yang tu dia lebih kepada fokus sikit. Dia lebih berfokus dan dia lebih ada modul yang printed, bukan printed, sorry, e-book, dan juga ada rakaman, ada sijil dan sebagainya lah. Yang santai Rabu ni kita tak ada apa-apa sijil, melainkan sebelum ni adalah pihak Unimed ada yang inisiatif kita buat latihan, tapi saya rasa malam ni tak ada kot. Tapi kalau ada tu, ada pihak unit latihan buat. Unit yang untuk Unimed lah, mungkin kebetulan banyak staff Unimed kan sebab saya mengajar di situ. Jadi itu saja untuk malam ni. Kita punya dekat sejam, kita punya limit sejam saja. Kalau ada apa-apa, tuan-tuan boleh maklumkan. Kita pun sama-sama buat. Ni pun tak ada apa-apa yang restriction. Kita pun sonok-sonok buat untuk sama-sama kita memperkasakan
guru-guru lah dan juga para pensyarah pendidik lah. InsyaAllah kalau ada lagi boleh kongsikan kepada kawan-kawan. Kita pun tak ada obligation pun, kalau tuan nak live group pun tak ada masalah. Group tu pun saya akan teruskan untuk sharing. Ada apa-apa info baru saya akan letak. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Cik Fendi dari Eduvance MUJ lah. Silakan Cik Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Doktor. InsyaAllah hari ini kita ada rakaman. So rakaman ni kita akan buat hebahan nantilah di dalam grup. Kami akan upload dulu ke YouTube. Biasanya dalam 2-3 hari macam tu baru Google akan bagi kami rakaman. So selepas dapat rakaman kami akan upload dulu ke YouTube dan kemudian saya akan buat hebahan untuk link rakaman ke dalam grup. InsyaAllah nanti dalam grup tuan-puan boleh cek semulalah rakaman ni, boleh tengok balik semula rakaman ni untuk tuan-puan follow step by step yang doktor dah terangkan tadi. InsyaAllah doktor kalau tak ada apa-apa lagi, tak ada soalan daripada peserta, kita boleh tamatkan di sini. Ada apa-apa soalan ke?